Apa khabar semua? Hari ni kita teracun kan? Okay, terbalik. Ni dia teracun diri sini. Buat teracun di sini lah, diracuni orang juga. Racun di sini tu memang dah racun lah. Pasal ada orang lain tambah racun tu, dia jadi ni lah. So kita nak unboxing benda lah ni. Sementara budak belakang tu tengah makan mak. Kita nak unbox. Ini dia Tiny Hands Free 4K Insta360 Go Ultra. Asal aku cari S3S, tapi 3S tu model lama, so dia tak keluar dah. Lagi satu 3S tu dia tak ada dia tak ada memory card punya slot. Yang ni ada. So marilah kita unbox. Kita potong sikit tepi ni gitu sikit je. Tanggalkan dulu plastik lah. So yang aku beli ni creator bundle. So creator bundle ni dia ada bagi extra barang, iaitu mendalah ni quick release mount dengan pivot punya stand. So dua ni kalau contoh korang nak pakai kamera ni, benda ni penting. Sebab apa tau? Kamera ni dia punya quick release tak sama dengan aku punya S Pro. Means aku kena beli the whole different mounting system untuk bendalah ni. Tak tahulah kenapa dia buat gitu kan. Bila kita buka kotak ni, dia ada kotak je satu dalam. Apa nak review kotak? Itu agak ilah ya Allah. Aku nak tengok kamera ni, aku tak tengok bubble ni tu. Tu dia. Lah dia taruh gini je rupanya. So dia ada dia punya kamera. Ada kotak lagi. Dalam kotak ada kotak. Ini kalau korang beli stand alone, korang dapat ni je. Lens guard still ada, tapi tak ada dua attachment tadi. Ini dia dua attachment itu. Mungkin yang jadi Mr. Bean boleh tak? So kita ada pivot stand, kita ada quick release mount. Yang ni tak silap aku boleh letak dekat macam windshield kereta tu rasanya. Macam ada suction cup. Tak sure, ni aku tak sure benda apa. Kejap lagi tengok. Yang ni biasalah nak letak dekat macam GoPro punya mount tu, tak ada masalah lah ni. Lepas tu dia ada satu lagi, yang ni sebenarnya aku tak perlu. Sebab dah bersepah dah benda ni kat rumah. Apa kau nak ke? So siap ni dapat 3 extra barang ni lah. Kalau tidak, kalau yang standard saja, 3 ni tak ada, korang akan dapat benda yang ada kat belakang saja. So kita buka kamera dulu, sebab kamera ni yang kita nak tengok mana. Aku punya action kamera kotak semua aku preserve sebaik mungkin supaya tak rosak. Sebab nampak cantik kotak dia, nampak premium kan. So itu dia. Macam ni lah yang kita nak. Terus nampak kamera. Buka kotak dia pun dah macam surprise box tu. Buka surprise kan. Ini kamera dia. Kecil sahaja, dia melekat kat sini. Sebab apa dia melekat kat sini? Sebab dia ada magnet. Nampak? Dia ada magnet. So dia bagi juga segala stiker dengan guide semua ada lah. Warranty semua. Dengan kotak dia. Kita buka kotak juga lah. Kotak ni ada dia punya magnetic pendant lah. Kat sini lah korang boleh letak. Tapi itulah magnetic pendant warna putih. So magnetic pendant ni korang boleh dari tepi. Korang boleh twist. Twist macam ni. Twist macam ni. So bila korang letak kat dada, korang twist, korang boleh angle lah. Sebab bila letak kat dada, kadang-kadang tu dia pandang ke atas. Sebab dada kita ni dia angle ke atas sikit. So bila ada benda ni, korang boleh anglekan dia ke bawah sikit. Lepas tu dia ada charging cable. Tak apalah, buka sekali. Charging cable dia. Bawah dia ada dia punya magnetic clip dia. So yang ni kalau korang nak letak kat topi ke apa ke, boleh lah kan. Terbalik. Dia kalau salah masuk, dia tak akan melekatnya. Dia pergi ke atas, nampak? Dia kena letak betul-betul. Dia ada dia punya port dia. Port dia ni bertujuan kalau korang nak charge direct dari port. Korang kena masuk dalam port tak silap kalau nak charge. Sebab dia tak ada type C punya port kat sini. So korang kena charge pakai dia punya action port. So dia punya screen ni pun dia macam S Pro juga. Korang boleh naik ke atas. Lagi satu, kalau korang nak pakai kamera ni, contohlah korang letak sana, korang nak gunakan ni sebagai monitoring punya monitor pun boleh. Sebab dia tak semestinya kamera nak kena ada kat situ. Sekarang ni apa yang aku nak buat, aku nak masukkan dulu kamera ni dekat sini. Terus masuk, terus melekat saja. Kalau korang nak buka dia, dia ada kena tekan ni tak silap. Aku tak ingat buka macam mana.
Oh, tarik je. Okey, tarik je. So, bila macam ni, dia dah jadi macam action camera biasalah. So, ini segala barang lah. Kita nak try on dulu. On dia kena on kat mana Aku pun tak tahu ni. Kau jangan lah pisau. Sini ada penekan sebenarnya. Tak nampak? Dah on lah, nampak. So, kamera dah on. Tapi tak boleh nak record sebab memory card tak ada. So, ni kemudian aku letak lah. Nak test nanti. Yang ni kita gitu. So, bila kita masuk sebenarnya dalam ni pun dia ada bateri. Means kat sini dah ada bateri. Masuk kat sini pun ada bateri. Boleh. Setup dulu. English. Next. Aduh, apps aku kat handphone. Tak apalah, aku setup dulu, nanti aku tunjuk balik. Okay. So tadi kita dah setting dia dah pair dengan phone. Jadi nampak. So ini dia punya port dia lah, dekat mana yang mana kita boleh letak kita punya kamera ni, kita boleh charge. Dan selain tu port ni kita boleh jadi dia punya macam monitor lah. Contohnya kamera kat sini. Kita boleh tengok je. Dia automatik nampak. Ini dia punya stick selfie stick dia. Selfie stick ni yang jenis pendek lah. Okay. Ini kalau korang jenis vlogger, korang nak pegang macam ni, boleh. So, ada dia punya remote ke apa ni? Oh, bukan remote lah. Bekas micro SD card. Boleh tahu kat sini. Magnetic juga magnetic. Ini micro SD card memang. Aku ingat remote. Kau tipu aku Ini dia punya tengkuk dia semua tu. Aku malas nak buka. Benda ni dah biasa tengok. Yang baru untuk Insta360 ni adalah dia punya yang ni lah, yang Go Ultra ni adalah dia punya mounting punya style. Dia pakai magnetic juga. Cumanya kalau korang dah ada A3S korang tak boleh pakai yang S3S punya. Korang kena ada yang baru juga. Oh, yang ni sponge premium box. Sponge box. So yang ni original dalam kotak. So ini apa yang dia bagi sekali lah. Ini dia punya mount. So dia ada juga ini anti slip punya grip. Yang ni untuk kita letak dekat sini rasanya, ataupun dekat sini lubang ni, supaya dia tak mudah bila kita ikat tu, dia tak mudah nak bergerak macam tu. Tapi terus terang kata, kalau macam ni aku tak ikat lagi pun dah ketat sebenarnya. Tapi bila ada kamera dia berat. So kat sini pun dia ada juga anti slip untuk kamera punya. So yang ni rasanya untuk ganti yang ada ni. Benda sama nampak dia bagi spare 2. Lepas tu yang lain lagi aksesori biasalah, dia punya segala mounting option dia. Yang ni untuk nak pakai yang strap dia kan, bagai. Aku curious adalah yang ni. Sebab aku tak sure dia ni magnetic base ke ataupun macam ada suction cup. Tak dulu tengok. Sponge. Oh, ni ketat sikit nak buka. Jadi itu rupa barangnya. Terabur tu keluar. Jadi ini suction cup So dia ada suction cup. Yang bagus dia benda ni, sebab kita tak limited untuk nak pasang kat sini je. Sebab dia ada track bawah ni. So dekat mana-mana yang ada mounting yang sama, tripod ke apa ke, kita boleh pasang je lah. Ni pusing lah mana ni, pusing. Dan dia ada juga dia punya magnetic clip lah untuk kamera ni. So dia ada tulis dekat sini sebenarnya guide lah, lens tu nak kena duduk belah mana, belah sini. So dia macam ni. So ini boleh tak atas meja macam ni. Dan Allah, melekat kuat. Kuat juga. Padahal tak buka lagi seal tak buka lagi, dah melekat. Pro dia lah bagi aku untuk pivot punya mounting ni. Kita boleh adjust dia ikut angle yang kita nak. Cuma satu yang aku rasa mungkin benda ni agak, bagi akulah,
untuk long term benda ni confirm kita kena, kalau kita selalu pakai confirm kena tukar. Sebab apa? Dia tak ada pengikat dia. Biasa kalau yang ada ball joint macam ni, dia ada ikat supaya dia ketat. Tapi ni tak ada. Sebab apa? Dia based on friction je kat situ. Tapi based on friction pun, nampak? Kuat sangat dia akan ni jugalah. Tapi kalau setakat tergegar sikit-sikit tu tak ada apa. So ini adalah aksesori yang datang sekali dengan creator pack. So kejap lagi aku dah tunjuk pula. Aku dah record sebenarnya apa ni, video POV aku tadi test pergi ambil barang kejap. So kejap lagi aku tunjuk dia punya footage lah. Aku tunjuk dia punya footage. Korang nilai lah sendiri ya. Yang ni aku on the go je, buka-buka tetap pak. Tak ada setting apa-apa. Setting aku tak pakar sangat. Itu kau cari video lain lah, jangan cari video aku. Okay, bye-bye. Kita nak get barang. So kita sekarang ni tengah test kita punya kamera ni. Aku letak dekat magnetic. Jangan kacau. Aku letak kat magnetic punya mount. Dia ada kat dada aku. Kita nak kena pergi ke loading bay sebab nak ambil barang sikit. Lampu dia merah tu maksudnya dia recording ke battery low? Recording. Lompat sikit tengok macam mana. Ni hantar meja Lenovo ke? Ya. Ni lah. Besar juga meja dia ni. Kita nak bawa meja ni masuk dalam, nak kena isi apa-apa ke? Tak, tulis nama je. Tulis nama driver. Oh, nama driver. Okey. Aku rasa pakai macam ni, orang akan ingat aku ni orang gila tau. Aku jalan, aku cakap seorang-seorang. Padahal ada kamera kat dada, orang tak perasan. Sebab kecil sangat. Ya. Yeah. Sini ya. Bawah dia ada lubang untuk Mana ni? plug kan? Ya, Ada satu plug saja kan? satu Ah. Bawah sudah plug kan? Lagi kan? Kita test dulu lah. Cuba Alis sikit, aku nak ambil charger pun. Serabutnya. Menunggu sesuatu yang sangat mengembangkan bagiku saat ku harus bersama dan Rekod ni. Oh ya. Oh ya. Oh, masuk. Boleh letak barang ni, boleh letak beg laptop lah. So settle lah. Kejap lagi nak kena settle depan tu. So sekarang kita menuju keluar dari dalam Mega Mall. So aku boleh monitor aku punya footage dekat aku punya phone. Agak gelap sikit sebab nak hujan. Tapi tak apalah kan. Ini aku bukan record pure video mode. Dia pun ada pure video mode juga untuk low light punya recording. Tapi aku tak pakai lah. Magnet dia ni so far aku rasa agak confident untuk aku nak orang kata apa, nak biar dekat dada lah. Sebab agak kuat juga dia punya magnet ni. Sekarang ni still tak ada apa-apa attachment mikrofon yang aku pakai lah. Disebabkan aku pakai kat dada, aku tak boleh nak pakai sling bag ni, takut dia kacau. So sling bag sini masuk, harap-harap boleh tutup. Boleh tutup tapi sendat-sendat sahaja. Satu yang bagusnya dia punya pendant magnetic ni, magnetic pendant dia ada, dia rubberized tau belah dalam. So bila kita pakai dekat dalam baju, dia ada grip. Dia tak terus apa ni, mengelongsor ke apa ke kan. Ni. Oh, tak ada air, bagus. Bukan tak adalah, ada tapi tak banyak. So dia ada wind reduction punya function, tapi aku tak rasa macam kalau bawa motor membantu. Aku rasa tak membantu langsung. So far nice lah aku punya
angle, cuma macam sini sikit ke, macam sini sikit, macam sini sikit. So rasanya sampai sini dulu kita punya test kamera untuk Insta360 apa benda number tadi? Go Ultra. Okay, semoga berjumpa lagi. Bye bye. Bateri pun dah nak habis.